Assalamualaikum adik-adik Kak Odah. Hampa tengah duk kelebek menatang apa tu cik oi? Kak Odah ni macam biasa lah. Hampa pun nak sambut puasa ni orang kata memang tak ada lauk lain lah. Memang kena gulai ayam. Anak Kak Odah suka, laki Kak Odah suka, Kak Odah sendiri pun suka, mak mentua kesayangan Kak Odah pun suka lah gulai ayam Kak Odah ni. So sayang, mula-mula sekali kita tumis bawang putih, bawang besar, halia, kulit kayu manis dan juga bunga lawang dan semua tu Kak Odah hirih tau, tak blend. Pasal Kak Odah korang berkenan sikit sayang. Mau kalau kata gamak kuah kita punya gulai ayam ni dia pekat bersalut macam kita blend bawang-bawang tu semua tau. Kak Odah sebenarnya sedih sikit lah hampa weh. Puasa tahun ni tak apa nak seronok lah. Pasal Tok Yah hampa duk kat hospital lah ni. Kak Odah ni bukan nak kata lah sayang. Mau kalau kata gamak orang lain nak sakit ni tak berapa nak berasa sedih sangat. Tapi mau kalau kata gamak Tok Yah, mak mentua kesayangan Kak Odah tu sakit ke? Kak Odah berasa sedih, berasa luluh hati ni. Maklum lah hampa. Mak mentua Kak Odah tu baik amat lah dengan Kak Odah ni. Kak Odah sendiri ni sayang dia lebih daripada Abang Ibrahim sayang mak dia sendiri yang betul dah. Hang habang saja nak makan apa, nak pergi ke mana, tak larat pun Kak Odah mangkit buat juga, turunkan juga apa dia mau pasal kita sayang dekat dia cik oi. Pasal tu bila sakit demam, sakit sukang lagu ni Kak Odah berasa jauh hati sangat-sangat. Tak tahulah nak habang kampung lagu mana pasal mak mentua Kak Odah tu raja manusia cik oi. Aci lawan kerat bulu cik oi, tak ada mak mentua lain lah. Cukup-cukup baik macam Tok Yah hampa tu, hampa tahu dah. Mau kalau kata gamak mak mentua perangai sopa dengan mak mentua hampa belamba. Kau depan ni baik bukan main lah dengan menantu, dan dia berimpun dengan anak-anak dia kat belakang ni, dia mengumpat lah pasal menantu tu. So sayang-sayang Kak Odah semua, mana tak boleh duk tangkap lagi tu lah ni. Kita tengah duk masak rempah tu nak sayang nak. Kita nak bagi rempah kita masak cantik elok, kita tambah ayak sikit-sikit tau. Sebelum ni memang Kak Odah tak baik dengan depa, dengan Suraya tak baik, dengan mak mentua Kak Odah tak baik. Tapi lepas dah baik ni kan Kak Odah tak mau ingat dah benda-benda hal lepas tu kan. Kita nak baik-baik je sampai sudah. Kak Odah tak sangka Ramadan kali ni mempertemukan balik Kak Odah dengan mak mentua Kak Odah. Sedih lah. Kak Odah tak berharap banyak lah cik oi. Kak Odah cuma harap hari-hari yang akan datang ni dapat jernihkan balik segala-gala hak keroh selama main ni tahu dah. Moga kami terus bersatu selama-lamanya. Tak ada bercengkeh-bercengkeh, tak ada berkelahi-berkelahi lagi. Sebab lah rasa dada ni. Kemarin tu masa dekat hospital tu, masa duk beraya, duk minta ampun lah kami sama-sama kami dengan Tok Yah, dengan Suraya apa semua rasa sebab lah. Tak tahu nak cerita ke hampa lagu mana. Hai Kak Odah paling sebab sekali Tok Yah hampa dalam duk sakit belakang tu pun gagal nak makin berdiri juga. Hati berasa sayu lah. Tak tahu nak habang lagu mana. Kak Odah sayang dekat mak mentua Kak Odah tu. Mak mentua Kak Odah tu baik. Cuma keadaan yang buat kami jadi lagu ni. Sudahlah duk teriak-teriak lagi tak jadi gulai Kak Odah. Lepas tu kita lempar masuk pikat dalam tu kita punya ayam. Lepas tu kita tambah terus ayam banyak mana kuah hampa mau nah. Mau kalau kata gamak suka kuah sikit, bubuh ayam sikit lah. Mau kalau kata gamak suka kuah banyak, hang bubuh lah ayam bertoran-toran. Awak sedih kan ni? Siapa mai tok raga bawang dekat tepi ni tak tahu. Lepas tu sayang kita boleh terus perasakan gulai kita dengan ajinomoto, garam. Mau kalau kata gamak suka bubuh gula sikit, hang bubuh gula. Kalau gamak tak suka tak payah bubuh. Sama naik dengan tu sayang, kau dah lenggang masuk pikat dalam tu kita punya santan. Kau dah pakai sekotak kecil je sayang. Oi, tak banyak mana pun. Tapi hak tu ikut hampa lah. Mau kalau kata gamak hampa suka gulai hampa tu dia lemak, santan berlambak-lambak kan terpulang punya pasal mampu pi. So lepas semua dah bahan-bahan dah kita tahu masuk dalam tu sayang, kita kacau-kacau sat, bagi depa rasi, bagi depa bergelomang elok. Lepas tu kita tunggu sampai depa mendidih. Studio nampak dah kuah gulai kita dah mula buat lagu tu. Bau pun sedap ni. Sedapnya bau sayang. Hang tengok mak mentua kesayangan Kak Odah makan ni bertambah-tambah nasi 2-3 pinggan tu. Last kali sayang untuk bagi nampak besari gulai ayam kita Kak Odah lempak masuk pikat dalam tu kita punya cabai hidup makan hijau ni. Barulah nampak lawa, nampak sega, nampak bermaya sikit kita punya rupa gulai tu. Lagu mana lah mak mentua kiriman syurga Kak Odah tu kan. Tok Yah hampa tu tak puji gulai Kak Odah, tak termimpi-mimpi gulai ayam Kak Odah ni. Kita ni masak ikhlas daripada hati cik oi. Niat ni memang nak jamu dia makan cukup-cukup, puas-puas lah orang kata nak sambut puasa ni. Hampa tengoklah sagi sok, sagi mengembok-ngembok bau dekat dalam wat Tok Yah hampa tu ha. Dan dia ni Kak Odah nak perkenalkan dekat hampa dengan madu kelulut Nusantara. Memang original 100% asli original cik oi. Kak Odah anak beranak semua duk amalkan madu kelulut Nusantara ni lah sayang. Tak pernah beli hal lain Hampa mau kalau kata gamak berminat nak beli madu kelulut Nusantara tu pergi cari dekat TikTok shop tu duk ada berlambak-lambak. Kak Odah tak bubur beg kuning pasal depa tak buat affiliate dengan Kak Odah. Nak buat affiliate apa ni Kak Odah beli sendiri sayang. Beli sendiri makan seisi keluarga sayang. Memang
kami duk amalkan makan ni je, tak ada hal lain dah. Kau dah suka tu pasal dia ada lab test pula tu original, bukan campuran ke apa-apa dah. Lah ni depa ada promosi beli 3 percuma 1 cik oi. Hampa adik-adik kau dah yang mana duk amalkan madu kelulut tu memang rugi besar. Mau kalau kata gamu tak mau try madu kelulut Nusantara ni, kau dah bubur ni khas untuk hampa ni. Hampa yang mana berminat tu pakai-pakai pi dekat TikTok shop tu, dekat search tu hampa type dekat situ, hampa cari kat situ madu kelulut Nusantara. Kau dah makan ni sayang memang garanti 100% original sayang, memang terbaik. Hampa kena pakai-pakai matrai. Buat baik nah, jaga-jaga belambak madu kelulut tiruan kat luar tau. Toteh pi toteh mai dah siap dah pun. Gulai ayam kita sayang, habuan nak makan sok lagi ni, nampak tak? Sedapnya. Ni mau kalau kata gamu mak mentua kau dah makan kau cik oi. Kawan bertambah-tambah walaupun makan tak apa lalu dah dalam wad tu kan. Kau dah nak minta tolong lah dekat hampa ni sayang. Doa-doa lah sama nak dekat tok ya hampa bagi dia cepat sihat, bagi dia elok balik macam biasa, barulah seronok kita nak berpuasa bersama. Dan yang paling penting sekali, doa-doakanlah bagi kami satu keluarga ni aman, damai, tenteram, sentosa jiwa raga daripada hari ni sampai bila-bila nah. Selamat menjalani ibadah puasa dari kau dah sekeluarga untuk hampa semua tau.